Okey, Assalamualaikum guys. Alang-alang aku dalam kereta ni, aku nak buat demo lah. Okay, yang ni Android yang aku beli. Android ni boleh pakai kat player ni. Harga 80 lebih. Aku rasa 88 kot. Okay, kalau kau tengok, okay, aku buat demo Aku cabut. Ni dia punya USB Jadi aku on kereta aku. Okay, kereta dah on. USB dekat tangan aku. Dia belum connect lah. Tapi aku dah setting ni. Yang ni memang dah setting untuk handphone aku. Untuk demo aku cabut lah. Bila dia on, memang Android Auto ada blur-blur. Mana tak ada lah. CarPlay pun blur-blur lah, tak boleh. So benda ni buka lampu lah, gelap. Okay. Masuk dalam ni USB. Okay. Sepatutnya dia auto connect lah. Sepatutnya lah. Ni dia punya kotak dia. Nama aku tak tahu nama apa ni. Aku tak tahu. Harga dia paling murah lah. Aku first beli ni. So, aku beli ni untuk test. Okey pula. Jadi kau dah set, tak payahlah. Kau mungkin tengah baca kau lambat sikit. Dia masa sikit. Selalunya dia auto je lah, auto connect. Tapi kalau kau tak cabut ni, cepat je dia detect. Tu rasa dia dah detect. USB dia dah detect. Okay. Ni kau tak payah setting apa-apa dah. Dia memang auto je. Kau biar je kat situ. Ni kat sini dia dah connect lah. Maknanya kau boleh connect dekat handphone kau lah. Okay, produk ni aku pakai dah sebulan lebih. Memang puas hati lah, berbaloi dengan harga dia. So boleh pakai. Produk ni memang aku bagi macam ni. Okay guys, thank you.